A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashhadu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal Hamidum Majid. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman wa hudan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyurullahu khairan yufaqihu fid din." Yang bermaksud barang siapa yang Allah menghendakkan kebaikan, nescaya akan diberi kefahaman agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "Innamal bu'istu li'utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dihormati Tuan Pengurusi serta Barisan Jawatan Kuasa Surau Ikhwan Taman Senai, Tuan Imam, Tuan Bilal serta para jemaah sekalian, kita berjumpa sekali lagi pada pagi ini membincangkan tentang biografi agung Rasulullah SAW. Baik, kita berada dalam tajuk sahabat-sahabat di sekeliling Nabi SAW, iaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, semua penduduk Madinah menahan dan mempelawa baginda untuk tinggal di rumah masing-masing. Namun baginda membiarkan Allah SWT yang menentukan. Tali unta dilepaskan dan baginda berkata, di mana untanya berhenti, di situlah aku tinggal dan membina masjid. Dengan izin Allah, unta itu berhenti dan berteleku di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kisah tentang Nabi mula-mula sampai ke Madinah, habis hijrah sampai ke Madinah. Penduduk Madinah masa itu memang dah sayangkan Nabi. Dan bila sampai dia Nabi di Madinah, penduduk Madinah sambut Nabi dengan lagu Tala'al Badrul Alaina. Itulah mula-mula lagu yang diperkenalkan. Jadi diorang semua sayangkan Nabi. Jadi bila Nabi sampai semua orang dia nak apa? Dia nak semua orang nak supaya Nabi duduk rumah dia. Nabi baru sampai, jadi semua orang nak duduk Nabi duduk rumah dia. Jadi masing-masing berebut. Masing-masing offer rumah siapa nak duduk, rumah siapa nak duduk. Jadi kisahnya Nabi lepaskan unta dia yang bernama Kiswah. Dilepaskan tali unta, di mana unta tu berhenti, dekat situlah dia akan menginap. Jadi akhirnya unta tu dia berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kisah nak dia berhenti tu sebenarnya kisah tu dah berlaku lama. Peristiwa tu iaitu daripada Raja Tubbak. Pernah dengar kata Raja Tubbak? Raja Tubbak ni adalah raja yang dihidup 700 tahun sebelum Nabi lahir. Lama, 700 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi dia asal daripada Yaman. Dia memang memerintah, dia menakluki negeri demi negeri. Dia menjajah Yaman, dia menjajah Syria. Ini Raja Tubbak. Sampai dekat Mekah, dia nak jajah, nak perang dengan Mekah, tak boleh, tak jadi. Sebab apa? Dia tahu dekat Mekah akan lahir seorang Nabi. Jadi dia menghalakan tentera dia ke Madinah. Sampai Madinah, tentera Tubbak ni, Raja Tubbak dan tenteranya, dia berperang dengan tentera Madinah waktu pagi. Bila sampai malam, orang-orang Madinah ni dia kasih makan kepada tentera Raja Tubbak ni. Jadi dia pelik, kenapa nak kasih makan? Kan kita tengah perang. Jadi Raja Tubbak ni dia rasa macam
Mungkin ni muslihat musuh, entah dia letak racun agaknya makanan tu nak bagi tentera dia mati. Jadi Raja Tubak ni tak makan. Dia tak makan, dia suruh tentera dia semua makan. Jadi bila tentera dia makan, bangun pagi, elok je, semua sihat je, tak ada masalah. Jadi pagi sambung lagi perang. Perang sampai malam berhenti. Orang Madinah ni kasih balik, malam bawa makanan kasih lagi. Jadi Raja Tubak ni pelik lah. Dah 2-3 hari perang, kenapa jadi macam ni? Kemudian dipanggil pemimpin Madinah. Dia kata, kenapa kau baik sangat? Kan kita tengah berperang, boleh pula kau kasih kita orang makan. Patutnya jangan kasih makan, nak mengenang, tapi dikasih makan. Pemimpin Madinah kata apa? Kami difahamkan satu hari seorang Nabi akan berhijrah ke bandar kami, ke tempat kami ni, ataupun ke negeri kami. Jadi bila dengar je macam tu, Raja Tubak tak jadi perang. Dia tak jadi perang. Satu, sebab penduduk Madinah terlalu baik. Yang keduanya, sebab apa? Sebab Nabi nak datang ke Madinah. Jadi Raja Tubak ni, dia terus duduk situ dan dia telah melantik seramai 400 orang alim ulama untuk apa? Untuk tunggu Nabi. Nak tunggu Nabi ni. Jadi bila dia duduk situ, Raja Tubak ni dia rasa macam, aku ni mungkin tak sempat jumpa Nabi. Sebab dia tak tahu bila Nabi lahir. Itu 700 tahun sebelum Nabi lahir. Dan dalam pada masa tu pun ada hadis Nabi mengatakan, fasuddu bit Tubak, janganlah kamu mencela Raja Tubak ni, fa innahu kana al-Islam, sesungguhnya Raja Tubak ni Islam. 700 tahun sebelum Nabi lahir tidak Islam dah. Kan? Jadi Raja Tubak ni tak tahu bila masa Nabi nak datang kan? Bila lahir pun belum kan? Dalam pada masa tu pun Raja Tubak ni boleh rasa cinta ataupun sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir lagi. Lain lah kalau Nabi dah lahir ke apa, boleh lah kita ceritakan. Ini belum lahir. Jadi Raja Tubak ni dia menulis surat ataupun menulis wasiat, sekiranya Nabi datang ke Madinah, bagilah dia duduk kat rumah aku ni. Rumah dia tu masa tu dia seorang yang ada rumah yang 2 tingkat. Dalam zaman dulu mana ada orang ada rumah, rumah pun buat pakai apa je. Jadi Raja Tubak ni ialah raja, dia seorang je ada rumah 2 tingkat. Jadi dia tulis surat wasiat supaya rumah ni akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi 400 orang ulama, alim ulama yang dilantik ni turun generasi demi generasi, sampailah rumah itu diwarisi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan permintaan Raja Tubak. Sebab tu bila Nabi lepaskan kiswahnya tu, unta dia tu berjalan, betul-betul dia duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah rumah Raja Tubak dulu. Jadi Nabi duduklah dekat situ. Itulah kisah Nabi duduk mula-mula dia berhijrah ke Madinah. Okey, baik. Seterusnya adalah Ubay bin Ka'ab. Dia berasal daripada kaum Hazraj. Dia mengikuti peperangan Badar, peperangan penting yang lain. Dia juga merupakan penulis wahyu dan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, wahai Ubay, aku telah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu. Ubay menjawab, adakah disebut namaku? Lalu Nabi SAW menjawab, ya. Ubay terus menangis tanpa henti. Sebab apa? Ubay ni diberatkan Al-Quran kepadanya. Maksudnya Ubay ni antara orang yang hebat membaca Al-Quran. Jadi dalam kisah lain menyatakan bahawa Nabi SAW meletakkan tangannya di dada Ubay, kemudian membacakan ayat Al-Kursi. Dalam kisah lain, bila Ubay bin Sa'ad ni kalau dia baca Quran, malaikat
dekat langit semuanya berkumpul. Malaikat berkumpul sebab nak dengar suara Ubay. Dalam riwayat lain, bila Ubay baca Quran ni, ada awan-awan putih bergelompok dekat atas dia. Jadi bila orang tanya Nabi, apakah itu kan? Nabi cakap itulah para malaikat. Kan, orang yang diberatkan Al-Quran terhadapnya. Itu hebat tak hebat? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni. Itu hebatnya dia, dan hebatnya kita membaca Al-Quran. Sebab kita pun tahu kan, kalau rajin kita baca Quran, banyak kita baca Quran. Sebab Quran ni merupakan makhluk Allah SWT. Besok lepas kita dah meninggal dekat akhirat nanti, inilah Al-Quran ni datang kepada kita dengan berupa orang tua yang sedang penat. Bila kita tanya siapa? Akulah Al-Quran yang kau baca setiap hari tanpa kau penat. Inilah mukjizat Al-Quran. Baik, selesai. Seterusnya adalah Usamah bin Zaid. Baik, Usamah dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang ketika usianya 18 tahun untuk membela kematian Farwah bin Umar Al-Juzami yang dibunuh kejam oleh kerajaan Rom. Beliau adalah anak kepada Zaid bin Harisa dan ibunya bernama Ummu Aiman. Baik, ini adalah Usamah ketika usia 18 tahun. Nabi dah lantik dia menjadi panglima perang. Panglima perang tau, berperang melawan kerajaan Rom. Kita umur 18 kat mana? Tak tahu kat mana. Kan? Duduk melepak sana, melepak sini, hang sana, hang sini. Kan? Sedangkan Usamah bin Zaid ni umur 18 tahun dah jadi panglima perang, nak pergi perang dengan kerajaan Rom. Masa itu kerajaan Rom dan Parsi merupakan dua kerajaan yang paling besar sekali. Begitu juga Sultan Muhammad Al-Fatih, dia menawan Eropah ketika usia dia 21 tahun. 21 tahun dah tawan Eropah. Kita 21 tahun kat mana? Kan? Mungkin masa tu pergi masjid pun jarang lagi. Kan? Lepak sini kan. Jadi Nabi lantik dia jadi apa? Jadi panglima perang. Siapa Usamah ni? Dia merupakan anak kepada Zaid bin Harisa. Siapa Zaid bin Harisa ni? Adalah bekas anak angkat Nabi. Dan ibunya bernama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ni? Ummu Aiman ni adalah hamba yang diwarisi oleh bapa Rasulullah SAW kepadanya. Itu beza. Jadi beliau merupakan panglima terakhir yang dilantik oleh baginda SAW apabila tentera telah bersiap untuk ke medan perang. Tiba-tiba Usamah mendengar berita kewafatan Rasulullah SAW. Jadi Usamah membatalkan pergerakannya kembali ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah SAW. Jadi Usamah ni, jadi bila dia dah siap ni, Rasulullah dah lantik dia, dah siap semua tentera nak pergi perang ni, dapat berita Rasulullah wafat. Jadi tak jadi pergi perang, patah balik ziarah kewafatan Nabi. Dah selesai semua. Bila Abu Bakar dah dilantik menjadi khalifah yang pertama, kemudian mereka bersiap kembali untuk berperang nak serang kerajaan Rom. Masa itu pemimpin para pemimpin Islam kata, sekarang kan kita dah ada Umar Al-Khattab, lantiklah Umar jadi panglima perang. Abu Bakar kata apa? Walaupun Rasulullah dah wafat, apa yang telah dibuat kita jangan ubah. Jadi dikekalkan Usamah bin Zaid ni jadi panglima perang, dan diperanglah terhadap kerajaan Rom. Dan masa tu dibawa tentera dia memang kurang, tak terlalu ramai. Masa tu tentera ramai lah, tapi berbanding tentera kerajaan Rom. Dan mereka Usamah ni dia berjaya menawan kerajaan Rom dalam masa beberapa minggu sahaja, dan tak ada seorang pun tentera dia yang mati. Hebat tak hebat? Tak ada tentera yang mati. Macam mana tu? Itu power. Hebat tak hebat Usamah bin Zaid. Jadi Rasulullah ni nampak
Dia kasyaf, dia tahu siapa yang dia nak lantik. Dia tahu tak payahlah kau nak tentu nak ajar Rasulullah. Dia ni lagi bagus, dia ni tak bagus, tak ada. Rasulullah tahu. Baik, seterusnya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Siapa Abdurrahman bin Abu Bakar? Abdurrahman bin Abu Bakar adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jarang kita dengar nama anak Abu Bakar yang namanya Abdurrahman. Selalu kita dengar namanya adalah Aisyah, isteri kepada Nabi. Jadi dia merupakan sahabat baik. Sahabat baik ini adalah Abu Bakar. Abdurrahman tak ikut bapanya, malah menjadi penentang kuat bapanya dan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdurrahman ini tak masuk Islam asalnya. Satu, tak masuk Islam. Yang kedua, dia merupakan antara orang yang menentang Islam paling kuat sekali. Dia menentang Nabi dan dia menentang bapa dia. Dia merupakan tentera penggempur Quraisy di dalam peperangan Badar, di dalam peperangan Uhud pula sebagai pasukan pemanah Quraisy. Jadi Abdurrahman ni dia berperang 2-3 peperangan melawan tentera Islam. Dia antara yang hebat. Jadi dalam perang Uhud ni dia masuk dalam pasukan pemanah Quraisy. Kalau dalam perang Badar dia berperang sebagai tentera hadapan penggempur. Jadi biasa orang yang paling kuat menentang Nabi ni akan menjadi orang yang paling cinta pada Nabi. Dan inilah berlaku kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Akhirnya dia terima cahaya Islam setelah sekian lama menentangnya. Setelah masuk agama Islam, dia tidak pernah ketinggalan turut serta dalam peperangan yang diketuai oleh Nabi SAW. Jadi lepas dah masuk Islam tu pun dia join tentera Islam pula perang tentera Quraisy. Jadi Abu Bakar ni, Abdurrahman ni, dia pernah cakap dengan ayah dia. Dia cakap, wahai ayahku, masa aku belum masuk Islam, masa dalam peperangan, bila aku nampak engkau, aku cuba elak. Aku tak nak bertembung dengan kau. Dia cakap itu. Tapi apa Abu Bakar cakap dengan anak dia? Wahai anakku, kalau aku nampak engkau masa aku perang dulu masa zaman Quraisy, aku tak akan fikir panjang, aku akan bunuh engkau. Dahsyat dia Abu Bakar. Betapa kuat imannya kepada Rasulullah SAW. Dia tak kira kau anak ke tak anak ke, kalau menentang Islam kau akan bunuh ya? Terkejut Abdurrahman dengar kan? Dia ingat bapak dia nak belas kasihan pada dia, tapi tak. Baik, seterusnya adalah Abdullah bin Amru al-As. Abdullah merupakan seorang yang sangat istimewa dalam Islam kerana dalam peperangan dia akan berada di barisan hadapan, dan apabila selesai peperangan dia beribadah di dalam masjid. Siangnya dipenuhi dengan ibadahnya puasa, manakala malamnya dipenuhi dengan solat. Ini Abdullah bin Amru al-As. Dia walaupun dia berperang, habis perang, siang puasa, malam kat masjid. Dia tak pernah nak rehat dekat rumah. Baik, seterusnya adalah Abu Sufyan bin Haris. Okey, Abu Sufyan ni dia merupakan sepupu Nabi. Dia juga merupakan adik-beradik susuan dengan Nabi SAW kerana bersusu dengan Halimatus Sa'diyah, dan tarikh lahirnya hampir sama dengan kelahiran Nabi. Okay, zaman kanak-kanak dia sering bermain dengan Nabi SAW. Abu Sufyan merupakan penunggang kuda yang baik, penyair yang hebat. Namun di usia remajanya dia menjadi penentang kuat kepada Nabi sejak baginda diangkat menjadi Rasul. Maka sayang kepada Nabi bertukar kepada benci yang amat sangat. Ketika mendengar berita bahawa Nabi SAW akan menyerang kota Mekah, dia berpesan kepada ahli keluarganya supaya berhati-hati dengan Muhammad. Namun anak-anak dan isterinya telah masuk Islam awal. Akhirnya Allah melapangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam, lalu dia dan anaknya Ja'far berangkat ke Madinah untuk menyatakan keislaman bapanya. Tiba di Madinah, dia terus sujud kepada Nabi untuk menolak agama Islam. Namun Nabi menolaknya dengan berpaling muka. Apabila acap kali dia menyatakan keikhlasan untuk masuk Islam, baginda pun menerimanya dengan berkata, wahai Abu Sufyan, adakah kamu tidak menyesal dan tidak berdendam? Dia mengikut Nabi dalam setiap peperangan yang berlaku setelah pembukaan kota Mekah.
Beliau juga orang yang pertama masuk masjid dan orang terakhir keluar masjid, yang matanya tak pernah terlepas daripada pandangan tempat sujud. Dan baginda SAW berkata, dialah merupakan ketua pemuda di dalam syurga. Baik, jadi Abu Sufyan bin Haris ni, dia kawan baik Nabi daripada kecil. Daripada kecil lagi dia kawan baik. Macam kita lah, kawan main guli, kawan main panjat pokok-pokok. Tapi bila besar, dia dapat tahu Nabi ni masuk Islam, dia tak nak. Satu, dia tak nak ikut, dan dia benci Nabi, dan dia berperang dengan Nabi. Dan akhirnya dapat hidayah Allah ni, dia nak masuk Islam. Jadi bila nak masuk Islam, masa tu dia dekat Mekah, Nabi dekat Madinah. Jadi dia dengan anak-anak dia bawa lah pergi jumpa Nabi. Anak dan isteri dia masuk Islam. Sampai jumpa Nabi, dia sujud nak masuk Islam. Nabi tak nak. Nabi bukan tolak dia, tapi Nabi rasa sedih. Nabi rasa kecewa sebab kawan baik dia nentang dia. Jadi akhirnya Nabi kata, kau tak menyesal ke? Kau tak berdendam ke? Dia kata tak. Masuk di Islam, dia berubah 100%. 100% dia berubah. Kan? Kita walaupun dah Islam pun rasa macam separuh. Kan? Hebat tak hebat Abu Sufyan? Bila dia masuk Islam, dinyatakan dia orang pertama masuk masjid dan orang terakhir keluar masjid. Maksudnya setiap waktu solat tu dipastikan dia lah orang pertama masuk, dan dia merupakan orang terakhir keluar. Kita sekarang terbalik. Kita orang terakhir masuk dan orang terawal keluar masjid. Itu pun alhamdulillah sampai juga masjid. Tapi ramai lagi yang tak sampai ke masjid lagi. Baik. Seterusnya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Asma bin Abu Bakar, dibawa kepada Nabi SAW untuk ditahnik dan didoakan Nabi SAW dengan doa yang baik. Beliau merupakan seorang pahlawan yang hebat dan kuat, juga seorang abid. Abid ini seorang yang amal beribadat, yang hebat dalam ibadahnya, sehingga apabila dia sujud dalam solat, burung-burung bertingkik di badannya menyangkakan itu adalah tembok yang kukuh. Hebat tak hebat Abdullah bin Zubair ni. Dia ni bukannya seorang yang hebat berperang, tapi dia juga seorang ahli ibadat. Kalau sujud tu dah macam batu, tak bergerak. Kan? Kat sini juga ada ulama fiqh menyatakan hukum bertahnik. Nabi ada buat Nabi ada buat bertahnik kepada Abdullah bin Zubair. Baik, seterusnya dan yang terakhir adalah Suhail bin Amru. Suhail bin Amru adalah tawanan tentera Islam di dalam peperangan Badar. Beliau pernah diutus oleh kaum Quraisy bertemu Nabi SAW di dalam peristiwa menghalang Nabi SAW daripada masuk kota Mekah untuk menunaikan umrah dan ziarah Baitul Haram. Suhail memeluk agama Islam pada hari pembebasan kota Mekah. Semasa keislamannya, dia menjadi seorang yang hebat dalam ibadah dan zuhud dalam kehidupannya. Di hari kewafatan Nabi SAW, para umat Islam huru-hara sama ada di Madinah maupun di Mekah. Jika di Madinah, Abu Bakar yang bertindak menentang orang-orang Islam, manakala Suhail pula bertindak seperti Abu Bakar dengan ucapannya. Jadi Suhail ni banyak membantu di Mekah ketika Nabi wafat di Madinah. Ramai orang kucak-kacir, tak tentu hala. Semua takut, tak tahu Nabi dah mati, nak buat apa. Sedangkan Nabi dah pesan, aku ni adalah hamba Allah, jangan hormat aku sampai macam engkau hormat orang Yahudi kepada Isa bin Maryam. Dia orang hormat Isa ibnu Maryam ni sampai mengangkatnya jadi Tuhan. Tapi Nabi kata jangan, aku ni pun hamba Allah, aku akan mati. Semua orang akan mati. Sebab tu Nabi pesan kat sahabat dia, kalau Nabi datang, kadang-kadang sahabat semua bangun nak hormat Nabi datang, tapi Nabi tak bagi. Nabi kata, lepas ni kalau aku datang mana-mana, jangan bangun, jangan hormat aku macam tu. Sejak daripada tu, bila Nabi datang ke mana-mana, sahabat tak bangun. Sebab apa? Dia hormat kepada apa yang Nabi suruh. Kita sekarang tak. Kalau ada pemimpin-pemimpin datang,
Bukan tak bangun, disuruh bangunnya pakai mikrofon. Tolong bangun kan, suruh hormat pula. Berbeza dengan pimpinan Rasulullah SAW, sangat berbeza. Baik, cukup setakat tu. InsyaAllah kita akan jumpa di masa akan datang. Kerana cuaca pun dah beberapa minggu ni panas terik kan, tekak pun tak sedap kan. Malam tidur pun macam nak tidur sebelah peti air je. Terlalu panas. Baik, itu semua ujian Allah SWT. Mudah-mudahan dengan ujian itu menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT, dan kita menambahkan kecintaan Nabi SAW sempena kita berada di dalam bulan Rabiul Awal ini. Jadi dengan itu saya sudahi kuliah saya pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma amdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.